Ketika kebajikan penduduk kampung bahagia mendapat perhatian semua pihak, tular pula insiden bantuan kepada mangsa dilarikan sekumpulan individu. Kekecohan yang tular ini dilaporkan berlaku Ahad lalu apabila lori membawa barang sumbangan diserbu sekumpulan individu tidak dikenali. Rakaman ini turut memaparkan beberapa individu memanjat lori ketika kenderaan berkenaan masih bergerak dan mengambil barang sebelum mencapakkan barangan ke bawah. Ketegangan luar jangka itu berlaku ketika bantuan dalam perjalanan ke lokasi pengumpulan barang sumbangan. Susulan kejadian itu, polis memberi bantuan mengiringi kenderaan yang membawa sumbangan pelbagai pihak kepada mangsa terjejas. Kami masih cuba mendapatkan kenyataan pihak berkuasa berhubung insiden itu.